salah faham tentang aloe vera gel. Saya nak cakap satu benda, kalau you all beli aloe vera gel sebab nak hilangkan masalah, mungkin korang akan kecewa. Tapi kalau korang beli aloe vera gel sebab korang nak mula menjaga badan, cara korang melihat kesihatan akan berubah. Ramai orang fikir produk yang baik ialah produk yang cepat bagi kita perubahan. Maira pula percaya produk yang baik adalah produk yang mengajar kita untuk lebih menghargai badan kita sendiri. Sebab badan kita ni bukannya mesin. Badan kita tak rosak dalam sehari. Dan badan kita juga tak pulih dalam sehari. Kadang-kadang, apa yang kita perlukan bukan keajaiban. Tetapi peluang untuk mula buat perkara yang betul secara konsisten. Sebab itu, bagi Maira, aloe vera gel bukan penamat kepada masalah. Ia mungkin permulaan kepada satu rutin yang lebih baik. So, untuk korang yang tidak cari, nak dapatkan aloe vera gel, boleh dapatkan daripada Maira, insyaAllah. Assalamualaikum.